Kita orang tengah makan ni. Tengok Ayu ni. And semua beg kita dekat sini. Puan menunggu. Semua sedang menunggu beg. Nak buat ni. Dah check in belum? Saya lagi. Kita dah settle check in, dah tinggal nak tunggu terbang je. Cik. Hari ni okey. Sejuk Kita dah sampai. Kat semua. Cantik kan pemandangan ni. Hai. Tu kawan baru kita. Lepas tu adik-beradik. Masa tu kakak. Cuba teka. Ada, of course. So dah sampai hotel. Dekat first day dekat Kunming. Tak ingat lah hotel apa ni. So masuk-masuk ada sinki. Hello. And lepas tu situ ada tandas. And ada tempat kasut. So masuk-masuk je. Aku terpaksa ambil pot ni lah. Sebabnya Ayu ni tak tahan sejuk. So aku kena duduk tempat yang yang sejuk. Aku kena bergadai nyawa dan berkorban. Dia buka heater pemanas kat situ. Wow, heater dia boleh tengok sini. Dia sama mana weh? Alamak, semua bahasa Cina ni. Oh, faham. Tu lah pasal. Warm. Memang faham. Warm. Nanti. Alright, lepas tu macam ni lah, boleh lah, comel. Ni tak faham apa, bahasa Cina kan. And then kita pergi dekat luar. So bawah tu cantik. Bawah tu boleh pergi macam-macam. Tu ada plaza. Dan situ bawah tu tempat kita orang turun tadilah. Tapi sayangnya aku gayat juga ni sebab tingkat 13 je guys. Tingkat 13 is quite tinggi ya. Sumpah aku gayat. Hari ni aku rasa kita tak boleh dah buka benda ni. Yalah, aku takut. Aku jadi sumpah tak pegang. Kita orang tengah bersiap-siap sekarang. Tengok ni, pakai 2 lapis. Pakai 2 lapis weh sebab sejuk sangat-sangat. Jaju. Udah minyak. Dalamnya ada apa ni? Kosong. Okay dah. Tinggi. Hari ni angkat tinggi. Pakai botol. Sini tempat-tempat mewah lah. Semua benda ada. Weh. Ni macam ni je weh. Kat tepi ni je YSL. Gegek. Teori ada. OPM ada. Moschino ada. Boss ada. Everything here. Tapi sejuk. I don't know tu emas ke mutiara ke tak pasti. Tengok ni. Cantik. Emas tengah naik sekarang. Tapi orang kata kat sini murah weh. Dia orang ada jual 0.1 gram tau kat sini. Tempat lain tak ada. Emas. Oh, iya ke? Ha. Dia suka emas. Ada PS dia ambil order kan. Dia ambil Nak, bikin lo lari. Ada satu nak.
Roti daging. Guys, roti daging yang Sorry tengah lah, viral tu. Tunjuk sikit. Yang tengah viral. Daging ni tak ada pas lagi. Yang ni ada dumpling mix untuk makan esok. Lepas tu kita tengok lagi tempat yang best. Kat mana? Sini banyak lah makanan halal, tapi kan tengok logo dia. Kalau macam tu tak ada logo. Ni tak halal lah. Kita pun tak habis tadi kan. Sejuk beku. So inilah hasil kita pada malam ini. Mana you ni? Strawberry tu. Kopi aku jatuh. Banyak ya? Sedap ke yang tadi? Apa rasa dia? Tak dapat rasa lagi. Oh, mana tak rasa? Tepi dia. Apa dah? Dia biar kering ni. Okay. Kalau sejuk-sejuk dah tak sedap. Memang ada sejuk lah. Oh, sejuk ke? Tak pasti ada sosok. So inilah dia punya town. Tengok tu. Wah, dia buat. Yang macam balik. Ya ke? Dah tak larat kot. Tiba-tiba ada ni. Tengoklah. Betapa hebatnya mereka ni. Ni baru hari pertama Diorang ni menjual buah, menjual skewer. Nak tahu ni. Sedap. Ni tak halal ni, tak halal. Durian durian. Dah kita ada kedai-kedai herba. Merchandise ada. Mana lagi? Macam-macam lah kat sini. Oh ni lah Yun, kedai kasut. Durian lagi. Tu souvenir, kedai-kedai souvenir. Ini apa ni? Tebu Macam pasar malam dah. Mesti fikir sikit. Bos hari ni. Tu lah pasarnya. Sini banyak gelang-gelang. Mahal balik. Ni nak pergi mana ni? Tiba-tiba ada ni. Sedap apa? Serius ke? Guys, ni apa benda ke? Selori apa? Strawberry. Jumpa ada Mijue kat sini. Tapi tak makanlah sebab dah kenyang weh. Ni apa benda weh? Apa dia ni? Tak tahu dah. Terlalu banyak barang kat sini. Aku tak tahu nak pergi mana ni. Kita jalan je lah Sini barang dia okey lah. Tapi orang kata macam pricey dekat daripada tempat lain. So kita tengok dulu. Macam tu. Memang lawa guys. Comel. Comel. Kau tak kau beli kat Liu? Lepas tu, dia tak ada bersama. Sebab dia Kucing-kucing sini. Comel. Comel gila. Ni anjing. Tak kata lah jual kucing lah. Kok. Kucing diorang bukan bakar biasa tau. Comel. Inilah suasana di Kunming, Ancient Town. Kita
Kita beli yang tu. Yang lalang ada, kalau rasa beli je. Kaji yang tu kita beli. Hari ni, beli hari ni. Tu YouTube Malaysia tak main. Tu dah ada weh. Beli hari ni. Tu dah ada. Tu dah ada kat Malaysia. Cepat Yun. Ayu ni. Weh, jap. Tunggu yang dekat sana, Ada dekat nombor dia harga UN 158. Alif promote tu. 108. Beli. SPS apa nak? Orang tengok hasil malam ni. Beli macam tak ingat dunia tengok ni. Aku tak tahulah nak makan bila ni Ni dumpling. Ni nasi tadi tapau. Ini roti-roti untuk esok. Ni dumpling weh. Nanti kita buka satu-satu. Ini caji. Ayo ni. Nanti kita unboxing, okay? Macam mana nak masuk? Lepas tu makanan nak try strawberry. Strawberry dia sedap nak. Tengok tu. RM15 saya sila mention. RM15 1 kilo. Lepas tu manis strawberry dia. Macam nak basuh. Sini basuh. Ha? Oh iya ke? Rasa. Inilah strawberry dia. Weh manis weh. Manis. Manis. Ni tadi kita orang beli dumpling sekali dengan roti daging yang bulat tu, yang viral tu. Tapi dah makan. Roti ni macam masin tapi sedap je. Halalan Taiwan. Okay, so ni sos dia. Sos. Kita rasa dumplingnya ni lah. Macam sedap je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita orang dah kenyang. So bungkus je lah. Bismillah. Sekarang pun kenyang lagi sebenarnya. Nak rasa? Nak sekali? Oh, cucuk je. Ni kalau makan tak rasa panas, si goreng. Masuk je. Ya, aku tak ni. Garlic dia kuat sangat. Sos dia. Bau kuat. Kuat kan? Sedap. Sedap weh. Roti dah tak rasa. Sedap. Kita rasa yang bulat pula. Dia mix dia ada dua je. Ni dengan yang ni. Kau cakap sos ni kalau cicah dengan sos Thai sedap. Betul ni. Kan? Ni rasa dulu. Sos cili kita ada dah. Nak. So kita cicah. Tak nak lah. Pelik je. Kita ikut lah dia macam ni. Goreng. Apa? Gebal sangat. Ni apa? Entah. Ni ayam ke? Entah. Macam sardin je. Ni macam ikan tau. Pelik lah rasa ni. Aduh, menyesal lah beli yang ni. Rupa dah comel tapi tolong kata comel-comel ni macam itulah. Ni sedap. Ya, ni memang sedap. Ni 9.5 per 10. Yang ni puyau. Ni 3. Ni 2 per 10. Paling sedap. Sini portion semua besar-besar tau. Kalau korang gini, beli satu je. Boleh makan 3 orang. 4 orang kan tadi kita makan. Betul. Yang ni tadi roti dia ada daging. Tapi masin sikit dekat aku. Aku tak tahu ya. Kakak tu kata sedap. Kira nak kahwin kot. Aku cakap dia, Kak kan nak kahwin masin kak. Sebab 2 orang cakap masin tau. Akak 2 orang tu cakap tak masin. Sumpah masin kan. Kita makan masin kan. Bagi aku tak masin sangat. Tapi dia masin. Masin. Dia kata tak rasa langsung. Okay, by the way ni skewer kita dah ni tapau actually makan tadi. Tapi dia banyak sangat. Ambil 3 je. Banyak. Banyak gila. Satu lidi tu penuh. Terbalik. Ya, saya nak ambil satu. Ni daging Itu lamb ke beef? Beef kot. Dia punya nasi dia sedap. Nasi dia sumpah sedap. Nasi dia macam nasi orang Melayu. Ya. So tak ada problem lah. Nasi dia. Nasi dia kat sini lah.
Okay, Melayu memang boleh makan lah, tak ada masalah. Ini kun meme. Nama aku tak tahu. Tengah makan je. Dia campur-campur dah ni sebab tapau kan. Kalau tak dia dah mendidih. Good. Tak nampak. Okay, Ayu ni nak unboxing dia punya vanilla cake. Aku tak tahu lah apa yang dia kempunan sangat vanilla cake dia ni. Aku tak suka vanilla by the way. Lepas tu kau beli je sebab comel. Yes, FOMO macam Aku tak tahu dia ni terlalu FOMO. FOMO aku kan. Aku tak beli tumbler 100 je. Dia cakap aku FOMO Ini kau boleh sensor nak. Okay, kita buka. Oh, ini lembut gila. Okay. Akak tengok kau makan ke tak? Sedap. Rasa. Sedap. Ringan. Ya ke? Macam cheese lah. Cheese yang tu. Yang lembut Tak, tu. sumpah sedap. Ringan. Wangi-wangi. Tak muak kalau makan. Betul tu. Kau gelap pasal. So first thing first, saya ucapkan selamat datang ke Bumi Yunan. So semua dah selamat sampai di China. Okay, so untuk sepanjang kita di sini, kita akan menjelajah sebanyak 4 daerah yang berbeza, iaitu Kunming, Dali, Ningrat dan Shangri-La. Okay, so untuk first day kita ni hari